Okey Tuan CEO Marlon, kat Yes, sini sir. kita ada soalan. Saya nak tanya, boleh ke kita nak mohon 2 pinjaman secara serentak? Okey, faham. Okey, cari video saya berkaitan dengan debt service ratio. Kalau soalannya adalah berkaitan dengan boleh tak buat 2 pinjaman serentak, jawapannya boleh sekiranya anda dalam ratio debt service ratio anda. Sebagai contoh, untuk orang yang berpendapatan 2,000, anda boleh buat komitmen 60% saja. Anda dah ada komitmen 20%, anda boleh lagi 40%. Di pinjaman A anda buat 20%, di pinjaman B anda boleh buat lagi 20%. Jadinya masih boleh. Bukan amount pinjaman yang menentukan anda boleh atau tidak, tetapi amount debt service ratio anda. Kerana sebagai seorang peminjam, kebiasaannya bank hanya memberi anda sehingga ke 60% daripada pendapatan anda untuk membuat sebarang komitmen. Okey, jelasan ni? Jelas. Baik. Okey, sebab itulah anda perlu dapatkan laporan My Pocket anda, kerana di dalam laporan My Pocket anda akan mengetahui anggaran kebolehdanaan anda untuk membeli rumah, kereta, dana pribadi dan dana perniagaan. Laporan My Pocket juga akan memberi anda laporan pelapor kredit dan info-info berkaitan dengan senarai hitam anda, dan kami juga akan memberi anda konsultasi hanya RM50 saja. Dapatkan laporan My Pocket anda. Laporan My Pocket, di sinilah solusi kewangan anda.